Siapa nak jadi influencer kena tengok video ni sampai habis. Terutamanya adik-adik yang bakal dapat result SPM bulan ni. Adik-adik yang bakal menduduki SPM tahun ni. Tak kisahlah siapa-siapa pun. Kalau pernah berangan terfikir nak jadi influencer, komen #nak tahu, tengok video ni dari awal sampai akhir. Sebelum nak jadi influencer, you all kena tahu perjalanan kerjaya seorang influencer. Daripada 10,000 orang nak jadi influencer, seorang je yang akan berjaya. Jadi, failure rate-nya sangat tinggi. Biasanya, orang yang tak nak pun jadi influencer yang akan terjadi influencer. Macam saya lah. Kedua, pendapatan sebagai influencer ni tak tetap guys. Ramai klien yang akan datang suruh buat kerja FOC. Ada yang kata nak bayar lambat. Ada yang bayar lepas berbulan-bulan. Yang tak bayar sampai sudah pun ramai juga. So, kalau nak jadi influencer, kedudukan kewangan kita kena kukuh dan support sistem kita kena kuat. Dan yang paling penting adik-adik sekalian, nak jadi influencer ni mental kena kuat tau. Kita kena kalis, dicaci, dimaki, dikutuk, dihina. Gambar kita diedit, video kita diedit. Semua ni kita kena tahan dan kita kena kalis semua-semua ni. Saya jujur, jadi influencer ni memang selalu rasa down. Kadang-kadang menangis berhari-hari, sometimes lagi teruk daripada tu. Bukan mudah ya dah jadi influencer dan bukan mudah kalau dah jadi public figure. Dengan failure rate yang tinggi, pendapatan tak tetap dan mental stress yang begitu tinggi. Kenapa ya korang masih pilih nak jadi influencer? Sebab gaji tinggi ya? Tak ada. Itu adalah mitos dan apa yang ditunjuk-tunjukkan di media sosial semata-mata. Sebenarnya gaji purata influencer tak adalah tinggi mana pun. Cumanya mungkinlah 5 hingga 10 orang influencer je yang highly paid. Yang lain semua suam-suam kuku je. Dan kalau job tak masuk, kerisauan dan ketakutan sampai buat tidur tak tenang, dapur tak berasap, bil tak berbayar, tak worth it guys. Hidup kita ni tak perlukan gaji yang banyak pun. Apa yang kita semua perlukan adalah pekerjaan yang memberikan gaji yang tetap, pendapatan yang konsisten dan kenaikan gaji yang munasabah lah. Cakap tentang munasabah ni, kursus dan kerja yang you all pilih dalam zaman IT plus AI ni pun kenalah kursus yang munasabah. You all boleh tengok Future Jobs 2025 ni yang meramalkan sektor yang akan hilang disebabkan oleh IT dan juga AI dan juga sektor yang akan berkembang pesat dalam zaman teknologi digital sekarang ni. Dan sektor kesihatan adalah antara sektor yang digariskan sebagai sektor yang akan sangat berkembang pesat sebab populasi dunia semakin tua, demografik pun semakin berubah. Jadi, pekerja-pekerja dalam bidang kesihatan ni memang lagi ramai yang akan diperlukan dan mereka tidak boleh digantikan dengan AI ataupun apa-apa teknologi IT. Jadi, antara pekerjaan yang akan high demand adalah macam jururawat, MA, pharmacist, cardiovascular technologist. Alah, yang buat scan jantung untuk mak ayah korang tu, kita orang panggil CVT. Diorang ni kalau bab jantung lagi power daripada MO macam saya tau. Dan CVT yang berpengalaman, gaji diorang memang senang-senang cecah 5 angka. Dan demand untuk pekerjaan diorang sangat tinggi. Tapi nurses pun tak kurang hebat juga. Yang fresh grad lebih kurang 3 hingga 4 ribu lah. Yang dah berpengalaman lebih kurang 4 hingga 10 ribu pendapatan mereka bergantung kepada kat mana mereka bekerja. Dan jururawat ni semua, kalau diorang pergi Saudi ke Australia ke Singapura ke, senang-senang gaji diorang 15 hingga 25 ribu ringgit Malaysia sebulan. So guys, pilihlah kursus yang memberikan you all pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang high demand dan bonusnya kalau pekerjaan itu memberikan kita kepuasan dan juga pahala di akhirat. Anyways, kalau you all nak cari kursus dalam bidang kesihatan, boleh tengok website yang saya letak ni, IJN College. Carilah institusi pendidikan yang berprestasi tinggi, diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan MQA. Dan kalau you all nak tahu apa-apa maksud kursus tu ke ataupun nak tanya apa-apa, boleh tanya di ruangan komen. Saya jawab apa yang termampu, tapi saya juga akan ada dekat Open Day IJN College pada 19 April 2025 hari Sabtu dekat IJN. So kalau korang datang sana pun Dr. Mala boleh terangkan juga. Yang penting carilah kerjaya yang tetap berpotensi tinggi dan berkembang serta kekal relevan walaupun kita dah graduate berdekad-dekad lamanya. So adik-adik ingat pesanan Kak Mala ni. Tak payah berangan jadi influencer, pergilah cari kursus dan pekerjaan yang memberikan anda pendapatan yang tetap dan keselesaan dunia dan akhirat. Tengok website ni.